Puasa baru masuk hari ke-10. Tapi otak dah sampai raya. Mula dah. Baju raya warna apa? Kuih raya nak beli yang mana? Lagu raya siap hafal satu album. Puasa ni macam tepi sikit. Raya yang nombor satu. Kawan-kawan, Ramadan ni bukan jalan pentas nak sampai raya. Ramadan ni bulan paling berharga. Bulan pahala berganda. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, diampunkan segalanya dosanya yang telah lalu. Kalau asyik fikir raya, bila masa nak fikir pahala? Tarawih tinggal, tadarus tak sempat, sedekah pun lupa. Sebab sibuk kira duit raya. Raya tu sehari je. Ramadan sebulan penuh barakah. Tak rugi pun kalau kita fokus dekat Ramadan dulu. Raya tetap ada. Tapi pahala Ramadan belum tentu lagi tahun depan. Jadi kawan-kawan, jom kita betulkan niat. Raya tu bonus. Tapi Ramadan ni lah peluang besar. Puasa sungguh-sungguh, ibadah pun buat sepenuh hati. Baru raya kita nanti lebih bermakna. Sekian. Selamat berpuasa dan selamat kumpul pahala. Bukan sekadar kumpul baju raya.